Bagi yang orang pertama bagi nama tu boleh buka mic. Sylvia. Sylvia. Okey, saya akan tanya. Awak dah tahu kan? Macam mana nak buat pagi petang awak kalau kat sini bahagian dia awak nak letak sesi pun boleh. Okey, subjek plus sesi plus time plus verb. So, awak ada standby kan ni? Dah. Okey. So, kita akan tanya lagi satu tidur. Switch out saya tadi kat sini tak muat tempat. Saya akan tanya 4 soalan. So, awak jawab. So, bila awak jawab tu terpulang pada awak. Awak nak letak sesi letak, tak nak letak pun tak apa. Boleh? Okey. Faham? Okey, Faham. ikut ni je. Okey, saya tanya Okey, Sylvia. Ni 几点起床？我早上6点半起床。 Bagus. Sylvia, 你几点吃饭？我中午12点40分。 Okay. 吃饭。Sorry, 吃饭，吃鸡饭ke? Makan nasi ayam. Betul? Ya. Makan nasi ke makan nasi ayam? Tak, makan nasi je. Makan nasi je, okay. So kita ada 吃饭。吃饭。 Okay, so nanti ada masa kita share sebutan ni 吃饭。Okay, so saya tanya lagi. Sylvia, 你几点休息？我下午6点20分休息。 Bagus. Last. Sylvia, 你几点睡觉？我晚上9点半睡觉。睡觉。睡觉。 Lagi sekali. 我 tidur saja. Kita betulkan sebutan tidur. 睡觉。睡觉。 Lagi sekali. 睡觉。 Okay, good. Okay, next. Yang nombor 2, siapa nak present? Dia ada 4 orang kan? Next. Siapa yang ada bagi nama tu? Saya tak ada handphone kat sini. Ada tak yang bagi nama? Ada attend tak? Siapa bagi nama Yang nak presentation tu boleh buka mic cepat sikit masa suntuk ni. FB group. Awak punya siapa? Lina. Lina. Okey, saya tanya Lina jawab Faham macam mana nak jawab macam tadi Sylvia tu. Okey, 来。你几点起床？我早上几点起床？ Okey, so kita ada sebutan pagi Pagi tu okey早上. Cuba sebut. 早上. Awak tengok gigi saya ni. Awak tengok mulut saya ketap gigi saya buat zao. Cuba sebut. Ciao. Lagi sekali. Lagi sekali. Lagi sekali. Ciao. Lagi sekali. 早上. Okey. So macam ni zao shang. So jadi ketepatan dia tu tinggi kalau awak punya zao shang. Okey, nanti saya ulang kaji balik sebutan ZHCHH. Okey. So lagi sekali. 我早上几点起床？ Okay, so 你几点吃饭？我中午1点半吃饭。 Okay, 你几点睡觉？睡觉Ni nanti tu kita ambil 睡觉 dulu. Yang tidur tu tidur. 我晚上睡觉。11点睡觉。睡觉。睡。睡觉。Okay, 睡觉. So kita ada rehat pula ni. 来，你几点休息？我下午3
点半休息。 Okay. So, boleh? So, next apa? Yang nak present tu? Ain. Ain. Okay. Saya tanya, awak jawab Okay. 你几点起床？我是点三分起床。 Okay. Okay. 你几点吃饭？你几点吃饭？Ain? Ni lagi satu ni. 我2点吃饭。 Okay, so makan pukul 2 tu kita tak boleh letak ertian, kita kena letak 2点。2点。 So yang ni jangan lupa Okay, so next. Ni lagi awak tak habis lagi 2 ni Ain. Okay. 你几点休息？我3点休息。 Bagus. 你几点睡觉？来，Ain last one. 我10点半睡觉。 Okay, so siapa yang last one kat sini yang nak tu? Dia 4 orang, lagi seorang siapa nak present? Kalau tak ada, saya skip. Kita buat sedikit ulang kaji sebutan. Tak ada Meok. Yuma? Saya cikgu. Oh, Nisa. Nisa. Okey, Lai. Tapi saya cuba dulu sebab saya buat satu je cikgu. Okey, tak apa. Okey. Alah, awak tukar masa je. Yang ni semua sama. Lai, cuba dengar. 你几点起床？我早上8点半起床。 Okey, bagus. Buat je macam ni, ubah sikit 你几点吃饭？我吃饭。我masa dulu. Nampak tak? Subjek, masa, verb. Okay. 我12点20吃饭。吃饭。 Okay, so awak tadi pukul berapa? Pukul 2 berapa makan? 12. 12 kan? 12 berapa? 12 suku. 12. 12 12 点12分. So tadi awak 12点12分。 12分. Awak guna 12 kan? 12分. Okay, 12 awak jangan lupa formula dia apa? Nampak tak? 10 plus 2. Okay. 10 plus 2. Okay, so lagi okay. Jawapan dia ulang lagi sekali. 我12点20分。 12 kan? 12 kan? 12分。 Okay. 10分。 Okay, so next, Rehat yang saya tanya, 你几点休息？我7点。betul? 我7点。 7 Okay. 休息。 Okay, so next, 你几点睡觉？我malam awak kira malam biasa tidur kau apa? Okay, 我8点半。 buat apa? Okay. 8:30. Buat apa? Okay. Tidur. Ni kat sini yang saya tunjuk kat mouse ni, nampak? 睡觉。睡觉。睡。Okay? Tengok bukan, kita tak boleh sebut way kita sebut W-E-I, way. Kau buat apa way? 睡觉。
Kita tak boleh sebut where. Where tu dia where dah besar sangat mulut. Shui. Sikit je. Shui. Tekan. Shui. 睡 Shui. Ada I W-E-I. Wei. 睡 Lagi sekali. 睡 Dia tak boleh bunyi H kat belakang. Sebab kalau bunyi H dia weh. Okey. Mulut kita dah lain dah. Dia bunyi I. Shui. Bunyi I. Ikan, mulut ikan macam mana? Ikan. Wei. Shui. Okay, boleh? Yes. 睡觉 Okay. So mari kita sedikit ulang kaji sebutan. Saya perasan ada masalah sebutan kat sini. Okay. Jangan lupa dia punya formula subjek, lepas tu sesi, time dengan verb. Mesti kalau awak tak nak letak sesi kan, awak boleh buang, awak letak subjek, time dengan verb. Mesti masa dulu, baru cerita awak buat apa. Jangan salah. Okey, seterusnya kita nak betulkan sebutan. Kejelasan kedengaran. Okey. Z, H, C, H, S, H. Z, C, I. Okey. So di sini awak kena tahu ni dua, dia beza sebenarnya. Sebutan dia beza. Okey. So yang ni tebal. Dan kita pernah belajar, saya ingatkan awak, kita guna hujung lidah ni. Macam kita sebut R, kita sentuh le langit kita. Kalau sebut ini. Kena. Okey. So yang ini sebutan dia tipis. Tipis. Lepas tu bila sebut, kita kena nampak gigi. Lidah kat mana? Lidah jangan ke atas, ke bawah. Lidah kat sini je. Ni lidah awak. Ujung lidah awak tu dekat sini je. Ujung lidah. So di sini kita ambil ZHI, CHI, SHI. Pastikan kat sini awak jangan terkeliru dengan I kat sini. Ni adalah I tipu. I tipu you. Ni adalah I tipu. So apa tu maksud I tipu? Okey, bagi tak apa. Okey. So kenapa kita panggil dia I tipu? Dia nampak I. Bila nampak ini, awak akan sebut macam bahasa Melayu. Betul tak? Saya nak tanya. Awak akan sebut ci, shi. Betul tak? Saya nak tanya. So awak kena tahu kat sini dia tipu awak. I tipu. Okey, kita panggil dia I tipu. Kenapa panggil I tipu? Sebab awak senang kena tertipu. Memang awak kena tipu dengan dia. So kita panggil dia I tipu. Macam mana nak sebut dia? Dia senang sahaja. Bila nampak ZH, CH, SH ni awak kena bagi tahu Kak, awak punya otak ni, dia lidah kena naik. Ujung lidah tu sentuh le langit. Hujung lidah saja. Yang permukaan lidah ni jangan kepo-kepo kacau. Yang ini ni jangan kacau. Permukaan lidah saja. So bila kita sebut tengok saya sebut yang ni, ZH ialah CH tanpa angin. Ini memang saya kena cakap banyak kali. CH banyak angin. Okay. SH sama dengan BM. Cuma SH ni awak kena take note dia punya lidah tu. Penting. So sekarang yang ni awak dah belajar. Sesi 12, sesi 1 dah nak habis. So awak ada pilihan. Awak nak cakap bahasa Cina slang Melayu ke? Ataupun bahasa Cina slang Cina. Kalau awak nak slang Melayu, suka hati awak lah letak lidah kat mana-mana. Dalam lah, maksudnya dalam mulut awak lah. Okay. So kalau awak nak slang Cina, pastikan lidah berada pada tempat yang betul. Kalau tak, bunyi awak tu tak jadi slang Cina. Begitu juga dengan ZH, CH, SH. Saya akan ingatkan awak lidah naik. Sentuh le langit. So contoh kita sebut ZH ni lidah naik dia jadi z, z. Automatik jadi bunyi z. So yang CH ni banyak angin. C, c, c. So SH ni sh, sh. So SH ni tak payah nak ubah apa-apa. Just bunyi balik SH. Cuma lidah tu awak kena naik. Sh, sh, sh. Okay. So kita tengok saya sebut lidah naik. Yang ni 3 lidah mesti kena naik. ZHI, CHI, SHI. So kat sini kita panggil dia I tipu. Dia sebenarnya bila sebut ni dia tak macam I yang macam biasa. Awak sebut I ikan tu lidah awak ke bawah tau. Cuba sebut ikan.
ujung lidah ni kat mana? Awak sebut ikan. Cuba awak sebut ikan. Ikan, ge. Ikan. Macam mana lidah, ujung lidah tu? Saya nak tanya awak, respon sikit. Bila awak sebut ikan. Lidah kat mana? Ikan. Kat bawah. Ya, betul, bawah. Okey. Ikan. Kau buat apa? Gelinya. Ujung lidah awak ni confirm kat bawah. Okey. Tapi bila I ni, awak jumpa I ni, lidah awak dah tak boleh kat bawah. Sebab tu kadang-kadang saya dengar wacatau. Pernah dengar wacatau. Tu salah sebutan dia. Kita kena lidah kena naik. Lidah naik. Zhi dao. Chi fan. Lao shi. So yang ini contoh perkataan yang kita biasa. Ini perkataan biasa kita guna. Zhi dao. Tahu. Aku tahulah. Okey. 吃饭 yang tadi saya dengar awak sebut 鸡饭. Okey, makan ataupun makan nasi dua maksud makan ataupun makan nasi. Okey, so kita ada lao shi cikgu. So kat sini awak kena tahu macam mana nak sebut. Okey, so kita ada 吃 yang ini I tipu ni I tipu. Ada tipu you. Okay. So kita ada 知道. So 吃 banyak angin 吃饭. Lidah, ujung lidah je awak perlu naik. 吃饭. Lao. Shi. Okay. So siapa nak cuba? Saya tak nak banyak. Saya 3 orang saja sebab ni penting. Saya nak betulkan sebutan awak. Lai, siapa nak cuba? Akib. Cuba Akib dulu. Lidah jaga naik atas saya Akib. Lai. Cuba sebut. Lagi sekali. Cuba sebut. Bukan, lidah kena naik. Ujung lidah ni naik sentuh le langit. 知道. Lagi sekali. Akib. Okay. So makan cuba sebut. 吃到鸡饭 Naik, lidah naik ni. Kalau awak sebut ci, lidah awak kat bawah. Kenapa dia beza? Kalau awak sebut ci, lidah awak, ujung lidah ni kat bawah. Cuba awak tengok cikgu, awak tengok lidah ni atas. Cuba sebut. 吃饭. Cuba. 吃饭 Akik dah jumpa dah, cantik. Lagi sekali. 吃饭 Yes. Next time buat macam ni. Macam Akik buat, lidah dia naik. Confirm jadi. Okay. So, yang ini pun sama. Lidah kena Tengok naik. kita Upin boleh. Alif Sophia boleh tukar. Okay. Ada terbuka mic ni siapa ni? Terkejut aku. So, kita ada. Yang sini kita ada. Yang ini cikgu. Cuba sebut cikgu. Lao shi. SHI ni pun sama. Cuba sebut. 吃 Lao shi. 老师 Yes. Faham tak Akib? faham Okay, lidah kat mana? ke atas Yes, lidah kena naik atas. Kalau awak sebut lidah atas memang cantik bunyi. Lain next, seorang saya nak cuba. Siapa nak cuba? Hafiz. Yang ini memang. Okay, cuba Hafiz. Lidah naik 知道 Okay, dah betul. Cuma relax sikit awak sebut. Jangan lidah tu jangan ke belakang sangat. Awak susah nak sebut. Dia ke atas langit belakang gigi tu. Gigi je. Cuba lagi sekali Hafiz. Okey. 知道 Okay, 知道 Z sebut C C. Sebut C. Cuba lagi sekali. 知道知道 Yes, lagi sekali. 知道 Okay. Bawah ni banyak angin. 吃饭 Okay, lagi sekali. 吃饭吃饭 Okay, banyak angin. 吃饭吃饭 Okay, lidah tu jangan ke belakang sangat. 吃饭 Dia macam R. Awak sebut R. Risau. Ri. Lidah kat mana? Kat situlah lidah awak. R. 吃 Situ. 饭 Okay. Bawah yang ni. 老师 Lao shi. Relax. Lao. Awak, 是 awak punya lidah tu keras sikit.
Relax. Lao shi. Lao shi. Okay, cantik Lao. Shi cantik. Shi awak dah cantik. Okay, so next orang lagi siapa nak cuba? Mala. Mala. Nah, Saya dengan betul. Mala. Okay, Mala. Okay. Okay, Lai. Cuba sebut Mala. Lidah naik atas cuba. 知道 Lagi sekali. 知道 Okay, 知道. Lidah naik atas. 知 ujung lidah tu. 知. 知道 Lagi sekali. 知道 Yes. Cuba makan. 吃饭 Okay, lidah naik. 吃饭 Lagi sekali. 吃饭 Okay. 吃 Beza lidah bawah dengan lidah atas. Kalau lidah atas jadi makan. Kalau lidah bawah jadi nasi ayam. Cuba lagi sekali. Lidah naik atas. 吃饭 Yes. Bawah ni cikgu. 老师 Yes. Okay. So ini penting untuk lidah kat mana? Ni tulis nota besar-besar. Ujung lidah di mana? Ujung lidah kat mana? Tulis besar-besar kat nota awak tu. Beza lidah naik atas bunyi lain. Lidah turun bawah bunyi dia lain. Nak tahu lidah bunyi lidah kat bawah tu apa benda? Selalu orang tanya lah, Ustaz, saya confuse lah sebutan C dengan Q. Okey, apa beza dia? Beza dia pada setting lidah. Okay? J, Q, X. Ini kat mana? Lidah kat bawah. Lidah kat bawah. So yang ini ZH, CH, SH ni lidah kat atas. Itu beza dia. Awak cuba sebut cicak. Saya suka guna contoh cicak. Cicak tu kita guna J, sebut ci kan. Cicak punya ci. Ujung lidah tu dia kat bawah gigi belakang. Cicak. Dia relax je. Awak sebut awak akan rasa relax je kat bawah tu. Dia stay kat bawah tu. Cicak. Cicak kat bawah. So ini beza dia lah. So, saya confuse lah. JQX dengan ZH ni dia macam sama. Tak sama. Satu lidah kat atas, satu lidah kat bawah. Ujung lidah lah. Ujung lidah So yang ni faham? Ni kena praktis Awak boleh pilih. Awak boleh pilih lah awak nak guna certau ke ada orang biasa dia certau. Okay. Cerfan. Awak boleh pilih. Awak nak guna macam ni boleh pilih. Tapi sebutan awak memang tak tepat. Nanti lama-lama awak lupa ejaan asal. Kalau kelas saya memang saya akan guna benda yang pin ini yang ikut yang official punya sebab saya nak awak sebut betul. Sebut betul. Sama juga dengan mengaji Al-Quran. Saya nak tanya yang Muslim lah. Beza tak ngaji menggunakan Rumi dengan menggunakan ayat alif beta? Beza tak? Saya nak tanya pandangan awak. Baca Rumi, contoh Bismillahirrahmanirrahim. Betul? Awak baca Basim tu kan? Ataupun BIS, bis. Beza tak kalau ngaji? Saya nak tanya. Beza tak? Beza. Yes. Lain makhraj dia. Lain makhraj. Lain. Zaza pula. Okay. Sebab itu, siapa-siapa ustaz yang masuk kelas saya, benda ni dia cepat faham. Sebab awak tengok huruf lam, dia punya lidah kat mana. Huruf shin, lidah dia kat mana. Dia ada tempat dia letak. Sebab tu, ini dia macam belajar tajwid jugalah sebenarnya. Bahasa Cina. Okay. Sebab tu, kena betulkan sebutan. Okay, so yang ni nampak gigi. Ni tebal, ZH ni, CH ni, tebal, ujung lidah. Saya dah lukis, dah pun lukis lah. Saya tak pandai nak menggunakan kata-kata, nak type, explain kat orang. So, lukis je lah. Lukis. Okay. Okay, yeah, huruf Zai. Okay, so kita ada yang ni, nampak gigi. Ini biasa, orang dia sebut, okay, dia senang sahaja. Bila awak sebut, ni Z ni, okay, ni Z, C, pen merah. Okay, ni Z sebut C tanpa angin atau sikit angin. Okay, yang ni C banyak angin. Yang ni S sama dengan BM. Bila kita sebut, nampak? Jangan gerak sampai habis. Bukan yang gerak. Jangan buka mulut sampai habis sebut. Kalau awak buka mulut, time awak sebut dia confirm salah. Okay.
Ni Z ni sebut C, bunyikan C. Lidah kat sini. Lidah tak payah ke atas, ke langit tak payah. Okay. Okay. So kita ada so contoh yang ini nanti kita belakang banyak perkataan yang macam ni. So saya bila sebut saya buka mulut lain. Dia lain, dia jadi bunyi i. Dia jadi i. So kat sini hati-hati. Siapa nak cuba? Saya nak 3 orang. Ketap gigi awak, tunjuk gigi. Lepas tu awak sebut. Cuba sebut. Siapa nak bagi nama? Hello. Sonia. Nisa. Okay, cuba Nisa. Ekor mulut. Lagi tengok ekor mulut saya. Huruf sebut C kan cikgu kan? Yeah, sebut C je. Lagi sekali. Okay, so C banyak angin. Nampak tak? Nampak tak? S ni? Jangan gerak tu. Lidah jangan buka kalau jadi se. Okay. Tutup. Oh, macam tu. Faham? Faham tak? Okay, faham. Nampak tak beza ni dua sebutan dia? Semua tu Hai, awak ni nak betulkan memang payah. Saya nak slang Jawa je. Lagi seorang, cepat. Awak tak buka mic, rugi. Saya dengar, saya betulkan. Nanti jangan saya tak faham cikgu ajar. Siapa nak buka mic? Najla. Kena tu. Ada buat exercise mulut tak? Apis? Ada tak buat exercise? Ada. Buat sampai lidah awak tak tu. Tak apa tu? Tak tak lesu Yang penat-penat panggil apa tu? Sampai lidah awak. Jangan Najla. Okay. Keras. Lengah. Lidah tak lengah. Buat. Cikgu saya pun suruh saya buat macam tu. Last saya give up. I tak tahan penat. Sekarang saya pun malas juga sebenarnya. Ada curi tulang juga. Ada curi tulang. Makan singgam. Betul, makan singgam. Okay, so Najla. Cuba Najla. Tengok. Gigi. Lidah kat mana? Lidah kat sini je. Tak payah turun bawah, naik atas. Tak payah. Dia kat belakang gigi je ni. Antara gigi ni pun boleh. Okey. Bawah ni banyak angin. Awak lidah naik atas tu. Lidah jangan naik atas. Lidah maintain je gini je. Awak senyum. Cuba awak. Awak buat macam ni. Cuba sebut. Lagi sekali. Okey, bawah ni. Jangan lidah jangan naik Lidah jangan naik. Kalau lidah naik dia jadi yang sebelah ni. Lidah kat sini je. Lagi sekali. Betul. Okey. 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 Dah. Terima kasih. Kebas. Praktis lah. Okey. Nak sebenarnya tips dia nak betul sebutan ni, awak pergi belajar tajwid. Pergi belajar tajwid, awak ngaji. Memang cepat. Memang cepat. Okey. So yang ni saya dah betulkan sebutan. Tadi ada benda saya nak tanya. Nak share dengan awak. Tak apalah. Tunggu saya ingat baru tu. Okey. So kena ingat. Bahasa Melayu aku pukul 4 makan. Betul biasa. Aku makan pukul 4. Betul tak bahasa Melayu macam tu? Tadi siapa? Lina ke apa? Dia terbalik. So ingat dalam bahasa Cina, dia subjek watak utama dalam satu ayat tu. Lepas tu baru kita letak time. Lepas tu baru kita letak apa tu? Verb. Okey. Saya dah ingat dah apa saya nak share dengan awak. Pukul 2. Okey, 2 2. Kalau belakang ada penjodoh bilangan. Dua sendirilah. 2 sendiri. Belakang ada penjodoh bilangan. Kita sebut liang.
So kita ada 2:00 pukul 2. Ni catat balik. Awak salin banyak kali. Walaupun benda ni awak dah tahu. Saya nak ingatkan awak. 2个. Okay. 2岁. Okay. Apa lagi? 2块RM2. Saya pun tak ingat nak ajar apa. 2块. Okey, kita ada 2点 pukul 2 ni catat. Okey, 2个 pukul pula 2 buah 2 biji. Okey, 2岁 umur 2 tahun. Umur 2 tahun. Okey, 2块 RM2. So 2 yang bersendirian saja. 2分钟 2件. Betul, banyak yang penting 2. 2件. Saya pun tak ingat sebenarnya. Nak guna baru 2件. 2 minit. 2分钟. Pandai awak. Lebih pandai dari saya. Saya pun tak ingat. Ya, sebab saya bagi contoh yang biasa orang tanya. Yang 2件 2分钟 tak ada orang tanya punya. Ni first time orang bagi saya. Biasa orang tak tanya. Okey, so yang ni ingat jangan lupa. Okey. Boleh? 2 kali. Betul. Ada orang tanya ni. 2 juga. Kali sebutan saya rasa banyak orang tak suka dengan sebutan ni. Banyak orang tak suka. 2次. Banyak orang tak suka 2次. 2 kali. Okey, Muhammad Nur Abdullah cuba sebut. Siapa suruh buka mic? Cuba sebut. Dengar tak? Cuba sebut. Dia dah matikan mic balik. Okey. Saya Adlina nak try? Adlina boleh? Adlina cuba. 2次. 2次. C tu banyak angin. 2次. Bukan S bunyi S tu macam S. 4. Awak ada banyak bunyi masalah C Saya tak tahu lah. Lidah saya keras lah. Betul. 2次. Okey, awak cuba sebut cicak. Cicak. Okey. Ci. Betul. Lagi sekali. Lagi sekali. Lagi sekali. Awak cuba lepaskan macam tadi tu tapi kuat sikit. Lagi sekali. Dia bunyi C. Dia bunyi C, bukan bunyi S. Dia bunyi C. Boleh? Banyak angin ni, cikgu. Kena banyak angin bunyi C. 2次. Banyak angin bunyi C. Okey. 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 Yes. Saya ada bagi awak jadual betul, awak pergi tengok. Itu jadual terbaru, update terbaru dari saya. Last class awak akan pada 18 Januari. Okey. Kalau tak habis, kalau saya cakap kalau kelas kita tak habis, kita akan sambung yang baki kelas tak habis tu pada Februari. Pada Februari hari Ahad malam. Setuju? Kalau tak nak join pun tak apa. Saya record nanti saya hantar dalam grup. Boleh? Boleh So, kita kelas sampai 18 Januari. Sebab ikut speed awak yang sekarang ini belajar, sebenarnya suppose awak dah asas 2 tajuk 3 dah. Ini masih asas 1 tajuk 10. Dah terlajak 3 sesi. Itu pun ada yang cakap cikgu ajar laju. Itu saya dah tak boleh pelan dah lagi. Saya ambil speed average. Average speed awak. Okey? Okey? Average speed awak. Kita ikut average speed awak. Saya tak boleh terlalu laju. Saya tak boleh terlalu perlahan. Okey, saya tak boleh satu-satu nak betulkan. Siapa nak cikgu betulkan ejaan satu-satu tu, boleh masuk kelas personal kita. Cikgu layan awak punya sebutan aja. Ada kelas personal. Okey, so kita akan habiskan pada 18 Januari. Saya cakap dulu.
Dan kita akan sambung pada Februari, bulan Februari hari Ahad. Saya akan kosongkan masa hari Ahad tu untuk sambung sesi yang tak habis tu, mungkin 1 sesi, mungkin 2 sesi. Kita akan habiskan tu. Malam. 8 malam. Ataupun siang pun nanti kita bincang. Sebab 18 tu dah last dah. 19 saya tak ada kat sini. Saya ada benda nak buat. 2 minggu saya tak ada kat Malaysia. So jadi kita kena tu lah. Okay. So saya tadi kira-kira jadual. Masyak aku. Okay. So yang ini awak boleh letak. So saya bagi contoh. Saya suka bangun pukul 2. Contoh. Okay. Kita ada. Okay. 2 点. Lepas tu kita ambil pukul 10. 10 点. Dan pukul 12. 12 点. Saya ambil yang awak tak tahu nak sebut dan selalu salah sebut. Okey, yang ini. Okey. Hari Ahad kita habiskan kelas 18 Januari dulu. So kita akan baki kelas yang tak habis tu kita akan buat hari Ahad malam. Okey, berapa hari bulan nanti saya confirmkan balik. Okey. So di sini kita ada 我2点起床 pukul 2. Okey, pukul 2. Pukul 2. 他10点. So nampak tak kita ada SHI kat sini? So bila nampak SHI tu lidah kena naik lah ujung lidah tu. 我10点起床. 10点起床. 老板12点休息. 休息 tu rehat. So yang ini kita dah belajar bangun tidur. Ada orang dah tak tahu lagi. Saya tulis. Selak nota lepas. Jangan lupa buat ulang kaji. 吃饭 makan. 休息 rehat. So yang ni awak boleh tonton balik nanti. Dengar. 我2点起床. 他10点睡觉. Ni pukul 10. Okay. 他12点休息. Pukul 12, rehat. Okey, seterusnya. So yang ini kita ada 2. Kita ada 每天, tulis 每天 setiap hari. 今天 hari ini. Okey, kita ada 每天 setiap hari. 今天 hari ini. So kita tulis pukul 2. Okey, saya ambil yang tadi. Pukul 10. Dan pukul 12. Okey, saya nak seorang sebut. Seorang, ni ada 3 ayat kan? Seorang 1. Seorang 1. 3 ayat, seorang 1. Okey, Akib cuba sebut. Ikut mouse cikgu. Okey, baca. Nampak tak mouse ni? 我每天2点 Betul. 起床。 Bagus. Sia Akib. Nombor 2, siapa nak cuba? Yaya. Yaya, cuba. 打 Okey. 每点 Okey. 吃点 Betul. 吃饭 Okey. So, nombor 3. Atikah. Okey, saya tengah proses information. Dengar apa tadi? Okey, Atikah saya dengar. Lai, cuba. 老板 Okey. 今天每天 每天 Okey. 12点 Okey. 学习 Okey. 休息. 休息 Okey, ayunya you休息. 休息 Okey, good. So saya nak 3 orang lagi sebut hari ini. Lai? Nisa, Okey, Nisa. Okey. 我 Okey. 我今天 Okey. 12 点 pukul 2. salah. Ni. 我今天2点起床。 Okey, good. So next, siapa nak cuba? Satu, Kasih. Apa tul-tul? no satu.
Okey lah. Saya dengar Okey. full je. Okey, boleh? Cuba. OK，大今天是天气份， 吃饭。饭. Lagi sekali. 吃饭， Yes. Okey, 吃吃饭. 饭， Okey. 吃饭。 So bawah ni. Afifah. Okey, dah. Afifah. Okey, Afifah. 老班 Okey. 今天12天休息。 Bagus. So, nak saya bagi maksud tak? Ataupun awak tahu dah maksud dia, kita benda yang sama kita ulang. Nak? Aduh. Okey. Nak maksud tak? Tak perlu. Boleh. Boleh je lah. Okey, saya. Tulis. Dia. Tulis. Bos. Tulis. Setiap hari dah. Pukul 2. Pukul berapa? 10. Ni. Pukul 12. Bangun tidur. Ni kat depan dah semua dah ada. Makan. Rehat. So ini adalah rutin harian kita. Awak jangan kat saya tak makan lah, saya tak nak. Tak ada. Saya tak bangun tidur. Saya tak bangun tidur. Saya tak tidur. Jangan. Saya tak rehat. Saya iron lady tak rehat. Tak ada, ni semua kita pakai. So antara perkataan wajib awak tahu. Okay. So, okay. 1 dengan 2. Saya nak seorang baca. Siapa nak cuba? Ain. Okey, cuba. 现在几点？ Betul. 现 Bawah ni. 在8点半。 Bagus. Okey, tak ada. Cuma nada tu awak kena improvekan lagi. Lain tak ada masalah. Boleh bagi saya maksud? 现在几点 tu apa? Sekarang Yes, betul. pukul berapa? Okey, pukul berapa? Okey. So yang bawah tu 现在8点半. Maksud dia apa? Yang bawah ni. Sekarang Yes. sekejap. 在 tu 现在 tu sekarang.现在 sekarang. Ya 现在啊. Sebab dia baca jarak kan. Dia terjarak. Okey. Saya cakap dululah. Sebab saya ni belajar bahasa Cina, Malaysia punya bahasa Cina dia berjarak. Oh. Malaysia punya bahasa Cina dia berjarak, satu perkataan satu. Itu Malaysia punya bahasa Cina. Saya biasa yang bawah ni. Yang ini ni saya tengah maksudnya nak mengajar awak, baru saya belajar. Oh, kena sambung. Okey. Saya Malaysia punya, so jadi saya biasa pecah. Awak akan nampak. Okey. So tapi sebenarnya bendanya sama je. Okey. 8点半 tu berapa? Apa 8? Okey. Pukul 8:30. Betul, pukul 8:30. Saya eja Melayu pun kadang salah. Okey, Lai? So kita ada yang ini. Nampak tak? Okey, 3 dengan 4 siapa nak? Lina. Lina, okey. Cuba baca Lina. Ikut mak saya. 你 今天 Bagus. 几点 Bagus. 起床 Okey. Lina ni dia tengah proses belajar, betul? Ya, Hati-hati, betul sebut? Betul tak? betul. So tahniah. Sebab awak cuba, Okey. So bawah ni baca. Tak apa, 我 slow pun tak apa. Saya dengar, saya betulkan kalau salah lah. Baca. 我 今天 今天 Betul. 早上 Betul. 8点 Betul. 起床。 Okey, cantik. Bagus. So tahu maksud tak? Tahu? Okey, baca ni. Atas ni. Ni. Atas ni. Awak Okey, betul. hari ni Yes. pukul berapa? Pukul berapa? Dia silap. Yes, dia silap. Bagus. Inilah attitude nak belajar. Lambat tak apa, yang penting belajar. Okey, bawah ni.
Saya hari ini. Okey, ada anak. Ada anak Ah, Okey, bagus mak ni Ada baby. Okey, ni Pagi.早上 pagi. Okey. Pukul 8 bangun. Bangun tidur. Betul. Pukul 8 bangun tidur. Okey, sesi ni Lina. Okey, so kita habiskan ni. So Adelina. Adelina, tak sempat saya nak panggil tu. Yang ni nombor 5 je. Nombor 5 je dulu. Sebab saya nak sebut lagi sekali bagi awak dengar. Okey. Baca. 你今天几你今天几点吃饭？Yes. Okey. Betul ke? 几点几价。吃饭 betul. 吃饭 吃饭 tu dah betul. Allah. Kenapa? Yang salah tu ci. Yang salah tu ci. Yang salah tu ci. Okey. 几点你几点几点吃饭 Okey. Fan. Fan. 吃饭。吃饭 Okey. Okey, so maksud dia tahu tak? Maksud dia boleh bagi Adelina? Dah mute kan dah mic Awak dia. makan pukul berapa hari ni? Okey, okey. Awak makan. Okey. Pukul berapa? Ni bahasa Melayu hari ni. Okey. Awak hari ni makan pukul berapa? So yang ni so terima kasih yang mencuba Cikgu, tu. Satu Ya? soalan boleh? Boleh? Senang tak nak belajar bahasa Cina? Bukan bahasa Cina, tulisan dia. Macam basic pun tak apalah nak baca-baca macam signboard restoran makanan Cina. Tak susah. Tak susah. Okay. Dia okey, ni pengalaman saya share sedikit. Student yang follow saya sampai level 3 HSK, yang dah sampai level 3 tu, dia akan komen, dia akan cakap sebenarnya tulisan Cina tu lagi senang dia nak faham. Sebab terlalu bergantung kepada pin-in, dia confuse. Sebab perasan tak, pin-in tu bunyi dia sama banyak maksud. Tapi bila dah start belajar menulis, dia clear benda tu. Oh, tulisan dia macam ni. Oh, saya faham. Oh, yang ini dia tak gerti sebut tapi dia tahu benda tu apa. Itu dahsyatnya tulisan bahasa Cina. Okey? So siapa yang nak ambil HSK test tu, tak payah ambil dengan kita lah. Saya just bagi tahu ada penganjur, awak boleh ambil. Awak cari penganjur kat Malaysia ni, awak pergi ambil dengan dia. Bayar 100. Bayar 100 untuk satu test level 1. 100 sahaja. Okey? Dia tak susah. Cuma awak kena spend masa dan ulang kaji. Yang susahnya, kita ni orang dewasa tak ada masa nak ulang kaji, nak tulis, nak praktis. Betul tak? Itu susah dia. Awak tak ada masa nak ulang kaji sebab awak kerja. Betul tak? Betul? Betul. Awak yang ngaku saya tak cakap Saya tak cakap Awak yang ngaku. Kerja pagi sampai malam, petang, malam dah penat, nak rehat, urus anak, buat kerja part time apa semua, ada tak masa awak nak tu? Susahnya, dia tak susah sebenarnya. Termasuk pin-in ni. Termasuk pin-in yang kita belajar dia tak susah kalau awak ada masa untuk dengar balik, ulang kaji balik, dia tak susah, benda tu akan ringan. 熟能生巧. Awak mahirkan dia, awak ulang kaji mahirkan dia. Tapi the problem is awak ni komitmen kerja awak tu. Betul ke tak? Penat, dah balik dah penat, malah nak fikir lantak engkau lah besok bercerita. Itulah saya kalau kerja saya pun macam tu. So dia tak susah. Apa yang saya cakap, dia tak susah, dia seronok sangat belajar menulis. Cuma yang susahnya ulang kaji, praktis, tulis. Buat balik tu yang susah dia. Okay? So saya doakan awak pandai baca lah. Saya lebih suka saya apa-apa buat modul ni, saya type semua dalam bahasa Cina dulu, baru saya type pin-in. Kalau saya type pin-in, saya tulis bahasa Cina, confirm salah. Confirm salah dia tinggi lah. Saya akan type dulu tulisan Cina. Okay? Nak ingat Hanzi pun susah. Dia tak susah sebenarnya. Dia bersimbol.
Dia simbol. Awak kena pandai berimajinasi. Itu awak bila nak belajar tulisan Cina ni awak kena pandai berimajinasi. InsyaAllah boleh. Okay. So mari kita sebut. Saya sebut awak dengar. Tengok. Bila saya sebut tak tengok mulut saya bentuk macam mana. Xian, zai, ji, dian. Okay. Saya expect awak ada buat nota macam mana nak bunyi ni. Okay. Sebab kita dah sesi asal 1 dah habis dah. Saya expect awak kena buat yang ini. Bunyi dia macam mana. Balik rumah, buat. Habis kelas, tolong buat. Kita tak boleh satu-satu. Masa kita limit. So, saya expect awak dah buat. Yang ini macam mana bunyi. Yang ini macam mana bunyi. Macam mana bunyi. Macam mana bunyi. Macam mana bunyi. Awak dah tahu. Okay. Xian, zai, ji, dian. Untuk yang tak mahir lagi macam mana nak bunyi ni, sebelum kelas buat nota dulu. D bunyi banyak angin ke, tak banyak angin, I-N, Y-N, J sebut C tanpa angin ke. Sebelum kelas, mula dulu. Tu tugas awak. Tugas awak. Tugas saya betulkan kat dalam kelas ni. Okay. 现在几点? 现在8点半. Dengar awak dengar. 现在8点半. Saya hidup. Saya hidup lagi kat sini. Awak jangan hantu kelas. Saya hidup lagi. Okay. Ni. 今天几点起床? Awak dengar saya sebut. Ni. 今天几点起床? 我今天早上8点起床。我今天早上8点起床。Okay, next. 你今天几点吃饭？你今天几点吃饭？ Okay. Seterusnya. Okay. So, menampak yang ini ejaan yang awak tak tahu nak sebut tu before class buat nota dulu. Kita tak buat nota dalam kelas. Melainkan one to one lain cerita. Kita boleh guide satu-satu. Kat sini tak ada. Sebab tak ada cikgu nak semak awak punya sebutan. So, awak kena beri committed. Awak kena ingatkan diri awak. Okay. So, saya nak nombor 6 ni. Siapa nak cuba? Azni. Bila? Azni. Saya dengar Azni. Okay, berebut bagus. Lai, cuba Azni. 我今天中午12点吃饭。 Bagus. Lagi sekali Azni, Lai. 我今天中午12点吃饭。 Okey, bagus. 很好. Okey. 好。 Okey, bagus. Okey, so dia cakap apa? Bagi maksud. Bagi maksud Azni. Saya Okey. saya hari ini tengah hari pukul 12 makan. Hari pukul berapa? 12 makan. Ya. Okey, faham? Boleh? Faham. Okey, Boleh. siap. Okey. Okey, so seterusnya siapa nak tu? Saya panggil sebab kalau ada sebutan tak betul tu, saya betulkan. Lagi kalau siapa yang tak buat homework ni, tak buat nota ni, dia susah sikit dia nak sebut. Okey. 7 dengan 8, siapa nak? Tak ada. Ya. Okey, ya lah. Lai. 7, 8 Lai. 你今点几 Okey, bagus ya. 几价几点 几 Cuba sebut cicak. 几价 Ci je, ambil cicak punya ci saja. Ci. Okey. 休息 休息 Okey, cuba sebut pukul berapa ni? 几点 几点 dia macam cicak punya ci 几点 Lagi sekali? 7点 dia JI ni sebut ci. Okey. So, lagi sekali? 你今点几点休息 Okey, bagus. Bawah ni? 我今点 Bagus.
下午 Bagus. 4点 休休息息。休息 Okey. Okey. So bagi maksud boleh? Yang awak nombor tu. Okey. hari ini Okey. Hari ini pukul berapa pukul berapa? Ni rehat? siu-si. Betul. Siu-si rehat. Kena tahu. Bawah tu. Saya Okey. hari ini Okey. Saya hari ini rehat rehat pukul 4. pukul Betul 4. Pukul 4 petang. Bahasa Petang. Melayu lain ni. Okey, siap. Okey, kita habiskan ni. Baru saya sebut ulang kaji balik sebut. Okey, so siapa nak last ni? 9 dengan 10. Nabila. Nabila. Saya dengar Nabila dulu. Okey lah Nah. Ni 昨天几点睡觉？ Okey, Sri Chow dia betul. Bawah. 我昨天晚上11点 Okey. 睡觉。 Okey, good. Boleh bagi maksud? Atas awak semalam pukul berapa tidur? Okey, kejap saya tulis. Awak semalam, orang Melayu tidur pukul berapa kan? Awak semalam pukul berapa tidur? Orang Melayu, kau semalam tidur pukul berapa? Okey. Pukul berapa tidur? Boleh lah, okey lah. Bawah tu. Saya semalam malam jam 11 tidur. Saya semalam malam pukul 11 tidur. Okey. So yang ini awak boleh ambil dia punya formula dia, subjek plus days plus sesi plus time plus verb. Ni formula dia. Dia dari besar hari tu sampai kecil. Bahasa Cina ni dia terbalik, dia besar sampai kecil. Nanti belajar tarikh pun awak akan jumpa macam ni. Okey, saya baca balik. Okey. Dengar 我今天中午12点吃饭。你今天几点休息？我今天下午4点休息。你昨天几点睡觉？我昨天晚上11点睡觉。Okey, so yang ni kita dah bagi maksud, kawan awak pun dah praktis dalam kelas. Okey, ada 10 soalan ni. Okey, so ni presentation